Okey, komponen seterusnya yang kita nak tengok adalah play animation on click. Okey, jadi saya apply pada Sphere juga, right. Jadi dekat sini kita tengok dia nak, animator dan state name, okey. Jadi dekat kita dah ada banyak komponen ni, kalau kita tak nak mana-mana komponen tu, aktif, kita boleh tutup saja mana-mana yang kita tak nak. Contohnya kita tak nak change material atau kita tak nak change transform. Okey, jadi saya tutup change transform lah. Drag pun saya tak nak, okey, jadi saya nak dia static je kat situ. Okey, sekarang ni kita nak buat animation untuk dia, okey. Jadi apa kita buat, kita pergi ke Windows Animation, kita kena buka Animation Windows dulu, okey. Jadi ini adalah Animation Windows. Saya stackkan dia di bawah ni, supaya dia duduk dekat bawah. Jadi bergantung, objek mana yang kita nak letak animation. Contoh saya nak gerakkan adalah kotak ni, okey. Jadi bila saya select kotak cube ni, dekat bawah ni dia ada button create. Kita klik button create, kemudian kita ada arahan untuk save nama animation kita. Saya letak animation saya letak nama dia jump, okey. Oh, sorry, lokasi dia kita kena letak kenapa dia lari kat sini. Sepatutnya dia masuk dekat dalam kita punya projek. Okey, saya tak pasti kenapa dia lari macam ni. Kita masih sepatutnya masuk dalam projek kita ni. Projek Needle Tutorial, ini dia. Projek Unity Needle Tutorial. Mana Needle Tutorial? Ya, di dalam Assets. Okey. Alright, so saya namakan folder saya animasi dulu dan saya nak letak nama animasi saya jump atau lompat lah, lompat. Okey, jadi, kita punya animation window dah aktif, apa perlu kita buat, kita klik record dekat sini, okey. Kemudian kita buat add properties. Properties yang kita nak access adalah, kalau anda perasan, ini semua adalah komponen ni, komponen yang ni. Kita ada transform, ada cube, mesh. So kita ada transform, box collider, cube dan mesh renderer sama. Jadi komponen kita nak akses adalah transform dia. Okay, kita klik transform. Kita nak akses position. Saya klik plus. Jadi position dia kalau kita expand dia, kita ada X, Y, Z. Okay. Jadi ini adalah kedudukan dia. Kita pergi ke tengah-tengah. Dia dah bagi kita keyframe ni dekat masa yang starting dia dan ending dia dekat sini. Dan keyframe. Apa kita nak buat, kita pergi dekat tengah-tengah. 30 sebab panjang dia 60. Kita di tengah-tengah 30. Kita gerakkan mouse kita ni ke atas. Pada paksi Y. Kalau anda perasan Y ni bergerak. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita scrub, kita tengok dia naik dan dia akan turun. Okey. Itulah animation kita nak. Dan kita akan stop recording. Okey, sekarang ni dekat cube kita, dia tambah satu lagi animator. Ini dia. Jadi ini yang komponen tadi nak. Play animation on click, dia nak animator. Jadi kita tarik cube kita ni masuk ke sini. Jadi dia akan akses animator ni lah. Jadi kalau kita tak ada animator, kita boleh gunakan state name kita iaitu lompat. Okay, ni state name kita. Alright, jadi sekarang ni apa saya nak buat, satu lagi sebelum saya lupa kita punya animation kita. Okay, kita test animation kita. File save. Jadi kita tunggu dia load. Okay, kita tengok dia dah terus bergerak tau. Okay, kita tak nak dia bergerak kecuali selepas kita klik. Macam tu baru dia gerak. Tapi bila kita default dia akan terus bergerak macam tu. Jadi apa kita buat, kita pergi pada kita punya animator controller. Ini animator controller kita. Kita double klik, dia akan buka animator controller. Ini animator controller. Okay. So apa kita buat, kita nak pastikan dia tak pergi ke melompat dulu. Okay. Okay, apa jadi kat sini, kita nak create satu state. Ini kita panggil dia state. Okay.
state yang kita nak buat, kita right click dekat sini, kita create state. Kita nak buat empty state saja, dia tak ada apa-apa dekat sini. Kita nak panggil entry ni, kita nak transition dia pergi ke state macam ni. Dan kita nak jadikan state ni default state. Sorry. Sebenarnya tak perlu kita just tukar je ke default state. Kita right click, default state. Jadi dia akan terus tukarlah ke sini. Okay. Dan lompat ni dia terputus. Okay. Sekarang ni bila kita pergi semula dekat scene kita, bila kita file save, okay, kita tengok kotak kita ni tak ada pergerakan. Dan bila kita klik, baru dia akan play animation lompat tersebut. Mana dia tadi? Ini dia, lompat. Okay. Okay, kalau anda perasan animation ni dia bouncing macam ni. Ini disebabkan setting loop pada animation kita. Jadi kalau kita tak nak animation kita loop, maksudnya dia bergerak sekali saja. Apa kita buat? Kita pergi semula kepada objek yang ada animation ni, yang ini objek cube. Kita pergi kepada controller dia, ini file controller, double click. Kita masuk semula dalam animator, ini lompat. Okay? Kita select lompat ni, kemudian dekat dalam ni dia ada motion. Ini file lompat dia. Kita klik file lompat. Pergi pada ini dekat project, ini file lompat dia. Ini file lompat. Kalau kita select file lompat ni, dia ada loop time. Jadi kalau kita off loop time ni, okay, saya save sekarang ni. Jadi kalau saya klik, jadi dia akan bergerak sekali sahaja sebab tak ada loop time. Okay. Jadi itu saja cara kita nak menggunakan play animation on click. Okay, terima kasih.